Pada musim panas tahun 2025, Ukraine melancarkan operasi jaring labah-labah. Serangan drone yang luar biasa itu telah menggoncang Rusia hingga ke akar umbi dan menunjukkan bahawa perang yang dimulakan oleh Rusia terhadap Ukraine kini kembali menghantui mereka. Apa yang kami tidak tahu pada masa itu ialah operasi jaring labah-labah hanyalah permulaan. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang datang. Sebenarnya, ia berlaku sebelum dan selepas operasi jaring labah-labah, cuma Ukraine merahsiakannya. Ukraine mengaktifkan operasi rahsia tertinggi, jaring labah-labah 2.0, yang menyebabkan peralatan Rusia di seluruh Ukraine terbakar apabila kemarahan mesin-mesin Ukraine mengganas. Sekarang, kita mempunyai semua butirannya. Kita akan mulakan dengan statistik utama. Lebih daripada 1,000 sistem artileri dan kenderaan berperisai Rusia telah dimusnahkan dalam satu operasi rahsia yang dinamakan Ukraine sebagai Operasi Ashan. Kempen dua fasa ini telah benar-benar memusnahkan Rusia baik di barisan hadapan maupun di bahagian belakang. Dan tiada siapa pun tahu bahawa ia sedang berlaku sehinggalah Menteri Pertahanan Ukraine, Mikhailo Fedorov, mendedahkan kewujudannya semasa acara Brave One Advantage pada 30 Jun. Konsepnya adalah menggunakan drone pengebom yang dibangunkan khas dengan sokongan peninjauan yang berkesan. Ini membolehkan kami mengesan dan menyerang kereta kebal, pembawa anggota berperisai, kenderaan berperisai lain dan artileri. Dalam hanya beberapa malam, lebih daripada 800 peralatan musuh telah dimusnahkan. Selepas itu, Rusia tidak melancarkan satu pun serangan mekanis selama 6 bulan, kata Fedorov ketika bercakap mengenai kempen yang menyaksikan Ukraine berulang kali menyasarkan aset Rusia yang terletak lebih 50 km di luar garisan hadapan. Ini memang gila. Sebahagian besar tumpuan kempen serangan jarak sederhana Ukraine telah diberikan kepada kekacauan yang telah dicetuskan terhadap logistik Rusia serta pengasingan Crimea yang sedang berlaku. Tetapi sementara semua ini sedang berlaku, Ukraine telah menjalankan operasi berasingan secara diam-diam yang mungkin sama dahsyatnya terhadap cita-cita Putin seperti sekatan logistik yang sedang melonggarkan cengkamannya ke atas Crimea. Inilah yang kita tahu setakat ini. Operasi Ashan adalah operasi dua fasa, dengan fasa pertama merangkumi apa yang diperincikan oleh Fedorov dalam petikannya. Fasa itu tercetus oleh inovasi drone Ukraine. Drone khas telah dibangunkan, dakwa Menteri Pertahanan Ukraine, dan drone tersebut bersama dengan peninjauan serta pengumpulan risikan Ukraine membolehkan lebih daripada 800 sasaran diserang. Ini adalah satu operasi yang telah dirancang selama berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan dan semuanya menjadi mungkin kerana sistem Delta Ukraine yang cemerlang. Sistem itu yang telah digunakan di semua peringkat pasukan pertahanan Ukraine pada Ogos 2025 memberikan Ukraine kesedaran medan perang secara masa nyata. Setiap kali drone merakam rakaman atau mengambil gambar kedudukan Rusia, data itu dimuat naik ke Delta. Perkara yang sama berlaku untuk laporan daripada tentera di lapangan atau apa-apa maklumat lain yang dikumpul oleh Ukraine. Semuanya dimasukkan ke dalam repositori perpusat ini yang memungkinkan serangan berkoordinasi yang menjadi kunci kejayaan Operasi Ashan. Semasa fasa pertama, Ukraine memetakan kedudukan kereta kebal Rusia, artileri, kenderaan berperisai dan pengangkut anggota. Kemudian, Ukraine melancarkan serangan. Kira-kira 800 unit artileri dan kenderaan berperisai yang dimusnahkan oleh Ukraine, semuanya dimusnahkan dalam beberapa malam sahaja, lapor Fedorov. Dan ini menyebabkan Rusia tidak dapat melancarkan satu pun serangan mekanis sepanjang 6 bulan berikutnya. Menteri Pertahanan Ukraine berkata bahawa kesannya di medan perang sangat jelas. Beliau mendakwa bahawa Rusia telah merancang untuk melancarkan serangan mekanis terhadap Ukraine pada Mei 2025. Serangan itu tidak dilancarkan sehingga Oktober dan semuanya disebabkan oleh fasa pertama Operasi Ashan. Ini memberikan perspektif baru terhadap apa yang kita saksikan sepanjang musim panas dan awal musim luruh tahun 2025. Anda mungkin ingat bahawa laporan sejak September lagi mendakwa bahawa Rusia tidak mampu melancarkan serangan berjentera. Rusia beralih kepada strategi penyusupan pada separuh kedua tahun 2025 di mana mereka menyelinapkan unit dengan serendah 2 orang askar ke dalam wilayah Ukraine berbanding melancarkan serangan berperisai. Pada masa itu, ini dilihat sebagai satu strategi baru yang berbahaya yang sedang dilaksanakan oleh Rusia. Sekarang, kita tahu kebenarannya. Fasa awal operasi Ashan telah menyebabkan Putin tiada pilihan selain bergantung kepada penyusup. Media United
United 24 memberikan sedikit lagi maklumat tentang fasa pertama. Ia menyatakan bahawa operasi itu sebenarnya berakhir dengan Ukraine telah menyerang 949 sasaran, semuanya terletak lebih daripada 50 km di luar garisan hadapan. Nampaknya kira-kira 800 yang didakwa oleh Fedorov adalah aset yang dimusnahkan oleh Ukraine, meninggalkan kira-kira 150 sasaran yang telah diserang tetapi tidak dimusnahkan. Terima kasih kepada media United 24. Kita juga tahu bahawa unit Lazar dan Nemesis Ukraine terlibat dalam operasi itu. Kedua-duanya adalah antara unit drone Ukraine yang paling mahir dan terkenal. Kumpulan Lazar khususnya telah membantu meletakkan asas untuk strategi berat drone Ukraine sejak awal pencerobohan Putin dan bertanggungjawab memusnahkan lebih daripada $13 bilion nilai peralatan Rusia. Lelaki di sebalik kumpulan itu, Kolonel Pavlo Yelizarov, kini merupakan timbalan komander tentera udara Ukraine dan mengetuai pembangunan perisai anti-drone Ukraine yang diharapkan dapat melindungi daripada serangan drone jarak jauh Rusia. Tetapi pada ketika ini, anda mungkin tertanya-tanya sesuatu. Pada permulaan video, kami memberitahu anda bahawa Ukraine telah memusnahkan lebih daripada 1,000 kenderaan berperisai dan sistem artileri. Tetapi setakat ini, kami telah mengulangi angka 800 malah 949 sasaran yang didakwa oleh media United 24 pun tidak benar-benar mencapai jumlah itu. Selamat datang ke fasa kedua Operasi Ashan, kemuncak kepada serangan dahsyat terhadap kuasa ofensif Rusia yang menaikkan jumlah itu ke angka 4 digit. Fasa pertama operasi dahsyat Ukraine nampaknya telah dijalankan pada suatu ketika dalam separuh pertama tahun 2025, walaupun Fedorov tidak memberikan butiran khusus selain menyatakan bahawa ia memberi kesan kepada rancangan Rusia untuk Mei 2025. Tetapi kita tahu lebih banyak tentang fasa kedua, bermula dengan bila ia dimulakan. Jun 2026 adalah ketika Ukraine melancarkan fasa kedua Operasi Ashan dan kali ini ia mengambil pendekatan yang lebih strategik terhadap sasaran yang dipilihnya. Laporan media United 24 menyatakan bahawa Ukraine memfokuskan fasa kedua kepada sistem artileri dan ia menyerang di 4 wilayah utama Ukraine yang semuanya sedang berdepan dengan percubaan Rusia untuk mara di darat. Wilayah-wilayah tersebut ialah Donetsk, Kherson, Starobilsk dan Zaporizhia. Dan semua kedudukan Rusia di wilayah-wilayah itu mengalami serangan hebat drone Ukraine yang mempunyai tujuan tunggal untuk memusnahkan sebanyak mungkin artileri. Mereka berjaya. Menjelang akhir fasa kedua Operasi Ashan, Ukraine telah menyerang 231 sasaran lagi dan mengesahkan 171 dari papi sasaran tersebut telah dimusnahkan. Gabungan komunikasi Rusia yang dipintas dan rakaman pengesahan serangan yang akhirnya dimuat naik ke Delta mengesahkan hasil tersebut. Dan dalam hari pertama fasa kedua, kesannya sudah mula dirasai. Aktiviti Rusia di beberapa kawasan di barisan hadapan menurun antara 30 hingga 81% bergantung pada lokasi yang diukur oleh Ukraine. Menjelang akhir Operasi Ashan, Ukraine secara rasmi telah menyerang 1,180 sasaran, kebanyakannya telah dimusnahkan, tambah media United 24. Banyak perkara yang telah dilakukan oleh Ukraine untuk mempertahankan diri daripada Rusia sangat mengagumkan. Namun, Operasi Ashan harus dianggap antara operasi paling mengagumkan yang pernah dilancarkan oleh Ukraine. Dan ia setaraf dengan Operasi Spiderweb dari segi koordinasi dan kualiti arahan yang diperlukan untuk menjayakannya. Sudah tentu, Spiderweb mungkin lebih menarik perhatian antara kedua-duanya, terutamanya kerana ia melibatkan drone Ukraine yang menyelinap masuk ke Rusia dan memusnahkan beberapa pengebom strategik paling penting dalam persenjataan Rusia. Tetapi dari segi keberkesanan di barisan hadapan, Operasi Ashan telah memberi impak yang jauh lebih segera terhadap kempen Ukraine. Tapi kita akan sampai ke situ. Ada sesuatu lagi tentang Operasi Ashan yang belum kita sebutkan lagi. Menurut Fedorov, fasa kedua operasi itu menyaksikan Ukraine melancarkan sejenis drone baharu yang direka khas untuk memusnahkan laras artileri Rusia. Itu menurut laporan 17 Jun oleh media United 24 yang memetik Fedorov. Menteri Pertahanan Ukraine tidak mendedahkan banyak maklumat mengenai jenis drone baharu itu walaupun beliau menegaskan bahawa melumpuhkan artileri Rusia menggunakan serangan drone biasa adalah sangat sukar dan selalunya tidak seberkesan seperti yang diperlukan oleh Ukraine. Artileri yang rosak dengan cara sedemikian selalunya boleh dibaiki, kata Fedorov, menjadikan sebarang manfaat daripada serangan drone seperti itu hanya bersifat sementara.
Untuk mengatasi masalah ini, jurutera Ukraine telah mencipta sejenis peluru baharu untuk operasi Ashan yang bukan sahaja menyasarkan laras artileri Rusia, tetapi cukup kuat untuk memecahkan laras tersebut sehingga unit artileri itu tidak boleh digunakan lagi. Sebuah peluru khas telah dibangunkan dan selepas hanya 2 malam, 250 unit artileri Rusia telah dimusnahkan. Terdapat pengesahan video untuk setiap kes, itu sahaja yang dikatakan oleh Fedorov. Selain daripada itu, kita tidak tahu banyak tentang barrel shader Ukraine dan itu mungkin yang terbaik. Semakin kurang Ukraine bercakap tentang peluru barunya, semakin tinggi kemungkinan mereka dapat melaksanakan satu lagi fasa operasi Ashan pada masa hadapan tanpa Rusia dapat berbuat apa-apa mengenainya. Dan itu membawa kita kepada persoalan besar. Mengapa operasi Ashan penting? Kami akan menjawab soalan itu sebentar lagi, tetapi sebelum itu, ini adalah peringatan ringkas bahawa anda sedang menonton The Military Show. Jika anda mendapat maklumat daripada saluran kami, tekan butang langgan dan bunyikan loceng pemberitahuan supaya anda dapat melihat lebih banyak video kami apabila ia diterbitkan. Kita tahu apa yang operasi Ashan bukan. Fedorov berkata bahawa operasi 2 fasa yang mengambil masa bertahun-tahun ini tidak pernah bertujuan untuk Ukraine melancarkan serangan. Sebaliknya, ia adalah untuk menghentikan serangan Rusia serta-merta. Ukraine menggunakan lebih daripada 1,000 drone dalam tempoh 3 hari. Serangan pada fasa awal dan ia akan menggunakan ratusan lagi pada fasa berikutnya. Semuanya untuk menghalang Rusia daripada melancarkan serangan dengan keganasan yang mungkin mereka lakukan tanpa operasi ini. Adakah mana-mana serangan balas yang kita lihat Ukraine lancarkan pada tahun 2026 telah dibantu oleh operasi Ashan dan kelemahan yang ditimbulkan terhadap pasukan Rusia? Mungkin, tetapi itu bukanlah niat asal. Niat utama adalah seperti yang baru sahaja kita sebutkan, memastikan Rusia tidak dapat menyerang bandar-bandar dan pertahanan Ukraine sekuat yang mereka mahukan. Setiap sasaran bermakna kurang serangan ke atas kedudukan dan bandar Ukraine, kata tentera Ukraine sambil menambah, setiap operasi seperti ini melemahkan musuh dan mendekatkan saat di mana mereka kehilangan keupayaan untuk memaksakan syarat mereka di medan perang. Dalam kata lain, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup dalam kedua-dua fasa. Rusia sememangnya tidak memperlahankan serangan darat mereka walaupun selepas fasa kedua operasi Ashan. Seperti yang dilaporkan oleh Pravda pada 1 Julai dalam 24 jam sebelumnya, Rusia dan Ukraine telah terlibat dalam 256 pertempuran di sepanjang barisan hadapan. Dengan pertempuran paling sengit berlaku di sektor Pokrovsk dan Sloviansk, kedua-duanya terletak di wilayah Donetsk yang menjadi sasaran Ukraine dalam fasa kedua. Dalam jumlah pertempuran yang tinggi inilah, kita dapat melihat tujuan sebenar operasi Ashan. Putin akan mengarahkan semua serangan ini tanpa mengira apapun. Tidak kira sama ada tenteranya mempunyai perisai dan artileri atau tidak. Tetapi bagi Ukraine, ia sangat penting kerana cara Rusia melaksanakan peperangan darat. Artileri khususnya adalah teras kepada cara peperangan Rusia. Banyak yang telah diperkatakan tentang serangan peluru berpandu dan drone tanpa henti yang Rusia lakukan terhadap Ukraine. Tetapi, apabila melibatkan kemarahan sebenar Rusia di darat, artileri adalah kuncinya. Rusia juga menggunakan artileri dengan cara yang berbeza daripada pasukan barat, seperti yang dinyatakan oleh Institut Perkhidmatan Bersatu Diraja. Jika tentera barat biasanya menggunakan artileri untuk membantu mereka bergerak, tentera Rusia pula biasanya melakukan pergerakan supaya mereka boleh berada dalam kedudukan untuk mengebom pertahanan dengan artileri. Perbezaan asas dalam pendekatan ini adalah penting untuk Ukraine tangani. Bagi Rusia, artileri adalah bentuk utama kuasa tembakan yang dapat dikerahkan oleh tenteranya dalam pertempuran rapat untuk merebut wilayah. Semua unsur gabungan Angkatan Persenjata Rusia disusun berasaskan unit artileri yang ditempatkan untuk melepaskan tembakan berterusan terhadap pertahanan Ukraine. Biasanya, unit artileri itu akan ke barisan hadapan untuk memberikan kuasa tembakan mereka semasa serangan dan kemudian akan berundur ke kawasan yang sepatutnya selamat. Ukraine tahu perkara ini dan kedua-dua fasa operasi Ashan direka untuk menentang pendekatan Rusia ini. Apabila tentera Ukraine bercakap tentang menerima kurang serangan daripada artileri Rusia, itu telah menjadi mungkin kerana kemusnahan besar-besaran artileri tersebut semasa operasi Ashan. Bagi Rusia, ini bermakna serangan tidak dijalankan dengan cara yang seluruh tenteranya dilatih untuk lakukan. Artileri tidak boleh digunakan untuk memberikan tembakan berterusan kerana ia sudah tidak lagi wujud untuk dipindahkan ke kedudukan. Ini menyebabkan unit serangan terpaksa menyerang pertahanan Ukraine yang jauh lebih kuat
yang juga berbahaya kerana kawanan drone di hadapan mereka. Dan ingat, Ukraine juga menggunakan operasi cemerlangnya untuk menumpuhkan ratusan kenderaan berperisai. Ini menyebabkan pasukan serangan Rusia tidak dilindungi dan terpaksa menyerang tanpa sokongan tembakan artileri yang sepatutnya melemahkan pertahanan Ukraine sebelum tentera Rusia sampai ke sana. Keputusannya tidak dapat dielakkan. Askar Rusia mati dalam jumlah yang sepatutnya tidak berlaku dan pertahanan Ukraine bertahan lebih lama kerana mereka tidak perlu menanggung tekanan yang sepatutnya diberikan oleh strategi berasaskan artileri Rusia. Dan sebagai penutup kecil yang menarik untuk aspek operasi Ashan ini, kerugian artileri Rusia sepanjang perang ini sangat besar dengan sehingga 34,000 unit telah hilang sehingga mereka terpaksa mencipta taktik serangan baru secara spontan. Rusia kini terpaksa menggunakan drone sebagai ganti artileri. Penggunaan drone FPV bukanlah sesuatu yang baru bagi Rusia, sudah tentu. Tetapi sebelum ini pun, drone-drone itu hanya bertindak sebagai sokongan kepada artileri. Sekarang, mereka perlu mengambil peranan utama. Itu boleh menimbulkan masalah untuk Ukraine pada masa hadapan. Apabila Rusia meningkatkan pengeluaran drone mereka, terutamanya drone pengebom berat yang paling hampir dengan peluru artileri dari segi kuasa letupan, mereka akan memperoleh ketepatan yang tidak dapat ditawarkan oleh artileri. Namun, Ukraine jauh mendahului Rusia apabila melibatkan penggunaan drone. Dan itu membawa kita kepada sebab kedua mengapa operasi Ashan begitu penting. Ia menyerlahkan betapa besar kelebihan drone Ukraine dan bagaimana kelebihan itu telah berterusan sepanjang sebahagian besar peperangan ini. Hampir setiap sasaran yang diserang Ukraine semasa operasi Ashan telah dipukul oleh drone Ukraine, menunjukkan betapa jauhnya kelebihan Ukraine berbanding Rusia dalam menggunakan drone mereka untuk serangan tepat. Rusia baru saja mula melakukan perkara yang sama di barisan hadapan sekarang, dan itu pun hanya selepas Ukraine telah menyebabkan begitu banyak kerosakan kepada strategi artilerinya. Tetapi Rusia masih jauh ketinggalan sebelum dapat mengejar Ukraine. Ukraine mendahului dari segi jumlah dan teknologi. Pada 11 Jun, Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Ukraine, Alexander Syrskyi, mendedahkan bahawa Ukraine telah menyerang hampir 180,000 sasaran ketenteraan pada bulan Mei, kebanyakannya diserang menggunakan drone. Drone FPV Ukraine kini melebihi jumlah drone FPV Rusia dengan nisbah 1.5 kepada 1 di medan perang. Dan jurang itu semakin melebar. Kemunculan drone serangan jarak sederhana Ukraine juga bermakna bahawa mana-mana fasa seterusnya, operasi Ashan akan menyaksikan Ukraine menyerang lebih jauh daripada sebelum ini. Dua fasa pertama menyaksikan Ukraine menyerang sasaran lebih 50 km dari barisan hadapan. Kini, drone serangan jarak sederhana Ukraine boleh bergerak sejauh 200 km atau lebih. Mereka sudah pun melakukan perkara itu untuk memusnahkan logistik Rusia di bahagian belakang. Jika Rusia berniat untuk menarik balik artilerinya ke jarak sebegini, ia masih tidak akan selamat. Dan itulah maksudnya. Artileri sudah tidak berguna pada jarak 50 km, apatah lagi 200 km. Apabila kelebihan drone Ukraine semakin meningkat, Rusia terpaksa menolak artilerinya lebih jauh ke belakang, menjadikannya tidak lagi relevan. Bercakap tentang drone, Ukraine juga jauh mendahului Rusia dari segi teknologi dan taktik drone. Sementara Rusia sedang bergelut untuk meniru pendekatan Ukraine selepas kehilangan banyak artileri, Ukraine sudah pun menggunakan pemintas drone untuk memusnahkan drone jenis Shahid Rusia sebelum ia sempat terhempas ke dalam bandar. Banyak drone yang digunakan Ukraine di barisan hadapan dan jarak pertengahan kini menggunakan AI untuk bergerak dan mengenal pasti sasaran secara automatik. Keupayaan itu selalunya menjadikan navigasi satelit tidak lagi diperlukan, yang juga bermakna sistem peperangan elektronik Rusia tidak mempunyai isyarat untuk diganggu. Rusia mendakwa bahawa mereka juga menggunakan AI untuk tujuan yang sama. Hasil Ukraine jauh lebih jelas, menunjukkan bahawa Rusia membesar-besarkan keupayaan AI mereka apabila drone Ukraine berprestasi jauh lebih baik. Apa yang ditunjukkan oleh operasi Ashan kepada kita ialah jurang sebenar dari segi kelas yang wujud di barisan hadapan drone. Ketika Ukraine terus berinovasi, kemungkinan besar kita akan melihat fasa ketiga. Mungkin juga tanpa pengumuman seperti dua yang pertama, yang Rusia juga tidak akan dapat hentikan. Siapa tahu, skop fase seterusnya mungkin akan diperluaskan ke kemudahan operasi drone Rusia sekaligus menangkis penyesuaian Rusia terhadap masalah artilerinya. Apa yang jelas ialah, drone telah menjadi kunci kepada Ukraine untuk membalikkan momentum perang. Operasi Ashan kini menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana perubahan momentum itu telah dicapai.
Rusia tahu bahawa lebih banyak lagi akan datang. Pada 25 Jun, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengumumkan bahawa beliau telah meluluskan inisiatif strategik baharu selama 40 hari yang akan dilaksanakan oleh Perkhidmatan Keselamatan Ukraine. Maklumat inisiatif ini adalah untuk memberi tekanan kepada Rusia supaya menghentikan peperangannya dan nampaknya tekanan itu akan datang daripada lebih banyak serangan jarak sederhana dan jauh. Dengan artileri telah dilemahkan, Ukraine kini lebih kerap menyasarkan infrastruktur dan logistik Rusia. Adakah fasa ketiga operasi Ashan akan berlaku sepanjang 40 hari tekanan ini? Zelensky tidak berkata apa-apa dan Rusia tidak akan tahu sehinggalah ia berlaku. Apa yang kita pasti ialah Ukraine melawan mesin-mesin Rusia dengan mesinnya sendiri dalam operasi rahsia ini. Dan kini, banyak perkara yang berlaku di Ukraine sejak pertengahan 2025 menjadi lebih masuk akal. Jumlah serangan drone untuk tahun 2026 sahaja menunjukkan betapa perubahan momentum yang dibantu oleh operasi Ashan memberi kesan kepada Rusia. 800,000 sasaran yang telah disahkan berjaya dipukul dan masih berterusan. Itulah yang Ukraine dapat tunjukkan untuk separuh pertama tahun 2026 dan semuanya adalah hasil daripada kelebihan drone yang kita bincangkan tadi. Anda boleh mendalami lagi kelebihan itu jika anda menonton video kami. Dan jika anda menikmati video ini, pastikan anda melanggan The Military Show dan tekan loceng pemberitahuan supaya anda menjadi antara yang pertama tahu apabila kami menerbitkan video baharu. Terima kasih kerana menonton.